Dah Mu nak gimana pagi-pagi nyusah aku tu? Adalah kerjaan aku. Kerja gapo mu pagi-pagi gini? Alah, nak tokak pelak sendiri pun tak boleh. Aku nak pergi jumpa mak aku Patut awak sangat. Mek muak ni so, baru tu. Alah, baru tu lah. Dah, mu tak kenal aku. Nanti mu kenal tu. Dah mu ayak ke dia? Mu tu apa? Oh ya, dah. Oh, nanti siapa tu? Tak apa gitu. Awak. Bertanyakan teman mengapa hidup aku suram. Tiada jawaban, mereka suruh aku diam jadi. Betul tak Umi saya bagi tadi? Betul je. Kita pergi minum air depan dulu tau. Tunggu motor ni siap. Siap lagi pergi depan tu Sebalik pula yang disiram diam. Dendam, jasad berdiri otak hilang. Malam sendiri mulut kunci hati. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lala dengan depresiku. Aku sakit pernah fikirkan masa lalu. Nak tahu sikit apa jadi masa depan aku. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lala dengan depresiku. Aku sakit pernah fikirkan masa lalu. Nak tahu sikit apa jadi masa depan aku. Aku sakit, aku sakit, aku sakit, aku sakit, aku sakit. Emosi aku, fikir aku buntu, buntu, buntu. Selamatkan aku, suasana membisu, sangka beribu. Ronta gila gelita dunia ini. Luka lama takkan sembuh. Cahaya baru kan menyuruh. Sekian lama aku tempuh. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lala dengan depresiku. Aku sakit pernah fikirkan masa lalu. Nak tahu sikit apa jadi masa depan aku. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lala dengan depresiku. Aku sakit pernah fikirkan masa lalu. Nak tahu sikit apa jadi. Mu tu. Baik dah. Kena mu tengok jadi mak aku. Okey. Tak apa aku balik tu Balik tau? balik dah. Okey. Malam minum air. Okey, baik. Bapa mana? Mesti muka juga. Apple dengan Akila ni. Mu tahu juga ni. Aku tahu. Aku tahu orang beda. Tapi aku mana nak khabar kamu? Dia mau tahu sendiri. Mesti muka juga. Aku tak kejut pun. Tapi aku pelik. Tapi bila fikir-fikir balik apa nak pelik? Kejap tu yang belakang Menurut rasa ke ni semua plan apa? Plan? Plan ke apa? Aku dah tahu lah. Tapi aku rasa macam Epa tu ada niat nak molek kamu. Kau dok, apa yang pedih lagi?
tak rasa gitu. Tahulah aku malas nak mikir uduh. Lagipun aku yakin Epa tak tahu aku sayang dengan Iki sebelum ni. Biarlah kalau Iki tu bahagia dengan Epa, biarlah dia bahagia. Betul kau nak belikan saya benda tu kat Iki? Ya, betul. Nanti saya beli lah. Okey awak. Dina. Mari mana mau? Mari jumpa mak aku ni. Mari ya. Join malam ni makan-makan set sekolah kita. Oh, malam ni boleh. Boleh. Kang kau akan buka saya nak pergi wayang malam ni, Kang. Oh, ya sungguh. Aku nak pergi kot malam ni. Mula. Apa, faham je. Orang dah kasihkan dia ni. Tak apa lah. Jom, awak. Awak. Awak kawan kan dengan Dina tu? Dina? Awak tadi tau. Kawan sekolah saya belakang tu. Sekali dengan Azrai. Awak bagi motor saya. Buat apa? Lepas ni bawa saya dengan saya. Azrai tu awak nak tahu dok dulu pernah nak ngajar saya. Saya pernah tu baik dengan dia sekali. Lepas tu dia nak ngapa saya. Awak tahu dok? Ya, dok Azrai gitu. Awak ingat saya ke? Orang lelaki ni depan orang semua baik. Belakang masa belakang barang. Sama macam Dina. Orang kata kau orang. Dah dulu saya dah kenal pun dia tiba buat buruk saya. Awak dengar dok ni? Ya. Dah tu kawan Azrai. Saya dok wahi. Tak apa lah. Kalau awak tak suka, saya dok sign off ni. Okey awak. Goodbye. Tak apa awak. Saya balik dulu Dah awak balik dengan apa? Tu grab saya sampai dah. Oh, tak apa lah kalau gitu. Okey awak. Hai awak. Lama aku tunggu. Tak lama pun. Tu siapa? Tu. Tu kawan saya. Cerita pasal mek dia tadi. Ya dah. Ya, awak nak cari saya ke? Percaya. Ki. Kenapa? Ayah, nak kecil sikit Nak tak apa mu Tak apa lagi kita mula dah. Mula apa? Pani mu buat cari aku. Aku tak musangi dah orang macam mu Mu ni buat apa Wah, awak tanya pula dah. Biar, aku memang tak mustahil dah dengan mu. Tak apa lagi kita. Terima kasih Pergi balik kamu. Tengok serabut. Hei! Mu ni apa lah? Lepas mu kenal Tina ni, mu jadi bodoh gini ya? Siapa Tina? Mu cakap molek? Ki. Mu kalau mu nak order muak aku, jangan buat dinner. Hei! Serabutlah! Tengok nak tahu apa? Azrai! Azrai!
gapo, Dina? Apa dia cerita je, kaki Epa siapa? Untuk apa? Mu cerita je lah dulu, biar kita tahu Epa tu siapa. Tak ada guna, Dina. Mu cerita je lah dulu. Dok kamu nak biar Epa buat gini kamu? Mu faham tak kau yang tak ada guna? Tak ada guna! Siapa hati minta king aku? Aku backup mu tahu tak? Melihat pada bintang-bintang terpisah jauh di angkasa sana, dan kini semuanya telah hilang. Begitu diriku terhadap dirimu. Retak kaca, jantung takkan sama. Retak hatiku, sesayang-sayangnya aku, tapi sayang karena aku tidak akan sesekali untuk kembali lagi. Hati tertusuk duri. Epa. Aku tak tahu niat mu gapo mu mari. Tapi kalau mu mari untuk balas dendam, aku minta maaf dulu. Muka aku penuh dengan senyuman. Mulut aku pun penuh dengan kemaafan. Tapi di hati penuh rasa sakit dan dendam. Pa, kalau mu mari nak balas dendam, tak apa. Aku terima. Aku akan hadap sampai hati mu puas. Mu jahat, Azrai. Mu rosakkan impian seorang wanita yang sayangnya ke mu. Mu ingat tak? Azrai, jangan buat gini, Azrai. Saya minta maaf. Saya nak putus dengan awak ni bukan sebab saya tak sayang awak. Tapi apa? Saya dibuat apa-apa ke awak sampai minta putus gini? Epa, awak sempurna bagi saya. Kalau saya sempurna, bapa awak gini ke saya? Azrai, dengar dok. Tak apa, Epa. Saya doakan semoga awak jumpa lelaki lebih baik daripada saya. Jaga diri, Molek. Azrai. Azrai. Mu tinggal aku tanpa alasan, Azrai. Mu ni orang kena tak apa? Pa, aku tinggal mu dulu tanpa rela. Tu lah masalahnya sekarang ni. Sampai hari ni aku fikir apa mu tinggal aku. Aku memang tak seroyak kamu. Apa aku tinggal mu dulu. Tapi sekarang ni keadaan mu masa. Aku tinggal mu dulu sebab aku tak say aku ni jadi beban padamu. Aku susah. Aku kena utamakan family aku. Lalu je lah. Malam esok, aku nak mengeki. Untuk apa?
Untuk aku betulkan balik apa aku rosakkan. Maka kuatkanlah jiwaku. Aduh dah. Aku minta maaf ayai. Aku salah buat gitu ke mu itu. Tak apa, aku beres ya, Ki. Aku memang tak patut buat mu gitu itu. Sepatutnya aku buat gini ke mu. Mu memang sangat celaka lah. Gapo ni, Ki? Sayang. Papa tumbuk gitu dia. Oh, siangnya awak ni. Setan. Mu ni apa? Peranganmu ni. Duduk. Hei, akulah. Kenapa Dah lah tu. Lina. Bodoh. Sakit jangan dibayar dengan senyum. Sebab luka tak akan sembuh hanya dengan maaf. Ki. Walau macam mana sekalipun mu tetap sahabat. Aku akan ada kalau mu perlu ke aku. Dan mu apa? Happy lah selagi mampu. Sebab lepas ni, setiap sujud aku akan pastikan namamu terpaling banyak aku langit ke kifarah. Lawanmu sekarang bukan aku, tapi Tuhan. Ya, qalbi nada